Selamat pagi. Okay, Assalamualaikum. Day 3. Day 3. Go slow. Kita go slow. Glasgow. Matching semua. Tu. Pak Su ada macam tabung kat situ, Pak Su drop. Kat meja tu. Morning. Hey, you actually friendly. Sama. Selamat pagi. Wow, cantiknya Mak Teh. Cantiknya Mak Teh. Drop je kat situ. Wow. Okey tak? Kenyang tak? Walaupun berebut-berebut sikit hidup kita. Kenapa? Sebab terlalu banyak aku. Oh, ya ke? Kita orang buka sikit-sikit weh. Kita orang tak buka semua. Masih tak habis. Tak apa. Kita orang buka sikit-sikit. Selamat pagi. Student-student kita. Kak, macam nampak macam student nakal Tu Kamu professor. tersengit-sengit semua. Tu professor. McGonagall. Do I need to bring the car here? Yes, please. Jom. Sini. Sini je. Sini. Tak masuk. Okey, situ. Depan sikit. Okey. One. Come. Tak apa, kat luar ada dalam beg. Nanti dah habis tengok minta. Sini. Tak, kau situ. Yang lain tu. Pak Su masuk cepat sikit. Tak, kat kelas tu ke Ada apa? Ha? cantik. Lawa? Itulah dia. Lagi sana? Sini pun okey. Kontrak pakai Oh, dia. dia 200. Oh, nanti kita tengok. Kat sini dulu. Oh, 1.5 lah kalau itu kan. Tak masuk tu. Last kat Ya. Oh, last dekat aku. Last dekat Ya. Betul. Last dekat Ya. Masuk sana. Last kat Ya, Mak Teh kena pesan sana. Mak sini, Mak. Last kat Ya. Ya adalah orang pertama. Last kat Ya. Sana. Last dekat Ya. Mengirim muat Kenapa sikit. nak mereka tak boleh dipesan. Yang belah sana mana lagi? Okey, Mak Ngah kejap. sebenarnya banyak lagi ruang ke apa? Hah? Dekat Mak Ngah sebenarnya banyak lagi. Banyak. Kenapa semua nak ke belakang ni? Itulah sana cepat. Mak, pergi sini. Ya last. Okay, ya last. Ika boleh duduk seorang. Okay. Model eh. Mak Su pergi sikit. Habis kau nak duduk mana? Pergi sikit. Pak Su sana lagi. Tak tahu kenapa semua nak ke sana. Sini. Pak Su dah stop. Sini. Masuk lagi sikit. Masuk dalam sikit. Okay. Sekejap, Mak bantu depan. Sana. Bagi Ika bagi kat ruang kat situ. Okay. Tak ada timing tau. Sama je. 1, 2, 3. Ada 3. Banyak kali kan tau. Hi, morning lah. Tiba-tiba baik. Kata kat sana pula. Okay, semua ready? Kita nak gerak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sakharana hadza ma kunna nuqinu wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Bye. Okey tak bilik? Bye. Apa tidur? Tiba. Satu. Sebab kita orang Nak tahu tak yang naik, yang kena naik tangga? Yang kena naik tangga dah berlubang tu. kita pergi Australia apa Western Australia pergi Perth kan. Jumpa benda ni dia besar sangat. Ya kan? Icon. Ni semua. Kau nampak muka. Entering. Tengok depan. Pergi Paris nanti penuh je. Nak buka?
Belah kiri kita dah nampak. Kan. Dia bukan vibe Harry Potter. Harry Potter memang born here. Ni bagus. Dia lain lagi, dia punya accent dia lagi tebal. Try lah beli apa-apa barang kan nanti bercakap lah dengan lokal. Malam tadi pun sebenarnya, malam tadi kalau siapa check in dengan Kak Long, dia memang cakap Scottish. Ara, you help me, Ara. Kita dah dekat mana, Mak Teh? Alah. Cakap lah 10 kali pun, dia tak kerti sebut. Tak kerti sebut. Itu yang abang dekatkan. Jangan. Orang nak rambut tu. Dah. Tak ramai. Sekolah. Tak nampak tu. Tak dapat requirement gambar yang sepatutnya. Cekut. Okay, 1, 2. Lagi. Okay, done. Sini pula. Sini. Sekejap. Memang dengan ni loh. Apa kita panggil ni? Oh, ya. Lah tiba ya dari Cina. Wow. Ya? Tu kitchen. Oh. Kitchen kita tak nak. Ni, batch. You want? Cantik. 2.59. Kita tak ambil je sekolah gambar. Mak Ngan dengan Mak Ngan pula. Dia masuk pergi toilet. Boleh masuk. Masuk? Oh, Tak tahu nampak apa. sejuk tapi semua orang pakai baju macam tak cukup kain kan? Bukan kita orang lah. Orang putih. Weh, terbalik lah. Pakai kamera depan lah. So, semua. Mana Hajar? Awak cakap sini. Hajar, kau buat video kat sini. Ada nak buat sini juga. Ika. Video. Alia. Halo, video. Sola. Kakak. Suat. Sini sikit. Ni dia cakap tepi sana. Cantik. Cantik lah. Sini sikit. Kak Long punya pula. Sini sikit. Comel lah dia suka saya. Yang kacak tu. Jangan perasan. Betul. Dia 2 kali pandang aku. I don't know what to say. Bye guys. Ya, jangan lupa botol air tadi. Orang bawah. Yai, kepala keluarkan sikit. Berdiri atas tu. Lagi. Okey, berhenti. Okey. Keluarkan sikit kepala. Sini, pandang Kak Long. Badan tu keluarkan. Okey.
Tu tengok mak aku sampai terkangkang-kangkang nak ambil video anak. Mother, dah ambil exam ke? Dah ambil exam dah? Tak boleh jawab. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, tak belajar. Malaysia. Malaysia dah kena tarik. Balik sekolah belajar. Belum juga. 1, 2, 3. Aduh abang bila masa ke begitu. Salah statue. Tak mahu. Tapi saja. Agak ke rumah. Mabuk lah. Kalau nak ship dia tu. Nak? Boleh? Bagi kat kereta kita orang. Dua-dua lah. Okey. Jalan. Let's go. Semua macam gini jalan. Macam mana? Weh, sedapnya bau breakfast. Woohoo. Assalamualaikum, Prof. Sakit betis. Profesor. Okay. Mak marah pas sikit kat mak lah. Masa nampak ke? Siapa lupa? Mak Teh? Tahu lah, lupa lah. Mu kecek boleh. Dah lupa balik Mu kecek boleh. Lupa balik dia. Edinburgh. Sini dia saya 157 hari. Ni lah Edinburgh ni. Universiti ni. Kiri ni. Ika. Ya lah bangunan dia ni. Tengok cancel kat atas tu. Nampak tak cancel kat atas tu? Tidak. Tengok dulu. Tak tengok dah artery. Maksud nak panjat ke tu? Mampu Pergilah maksud panjat. Boleh je. Rasanya macam pergi tau. Kalau tengok balik. Tengok dari bawah je boleh tak? Pergi bawah ni je lah. Boleh. Gadis-gadis dalam kereta ni menggeletis sebab laki-laki orang putih senyum kat diorang. Kereta tu nak dara semua. Laki-laki orang putih senyum kat diorang menggeletis. Tu wah betul. Si Sarah. Kenapa? Yang kita orang kat dalam kereta dengan anak-anak dara yang menggeletis lelaki. Okey, betul-betul kita nak dekat dia ni. Nanti jumpa kat sana. Straight lah. Lala dah follow tu. Dia nyesal laki tak suka mandi. Betul sebab ada orang yang cakap, memang macam tu. Dia cakap kat YouTube. Kasut dia buat dalam rumah. Macam Nur Azimah Paris tu. Lelaki tak suka mandi. Laki tak suka mandi, kasut masuk dalam rumah. Tak apa, Sarah pun tak suka mandi Dia juga. berang kasut. Macam mana Yang cerai-cerai tu laki minum. Kanan. Tunggu basikal. Ya, sebab dia dekat mos. Boss kitchen.
Yes, kita dah dekat mos ni. Sampai dah, alhamdulillah. Belok kiri ya. Kapak ni. Nicholson Square. Ya, betul. Wah. Pelajar-pelajar Malaysia di Edinburgh. Sorry sejuk Hujan Hari ni kita akan membuat satu uji kaji. Satu uji kaji makmal telah dikesan. Salah satu virus. Metroflus. Metroflus tanpa fulus. Berfulus tu. Okay dah. That's all. Sejuk. Buat mahal. Rombongan Cik Kia kita dah sampai Edinburgh. Kan dia cakap dah. Masya-Allah. Ada orang macam tu. Masuk baru 2 hari. Baru hari ketiga. Baru hari ketiga. I want to go back. Satu pound ya. Fish and chip. Itulah 194. Ngah dah atas ni. Sekarang berapa? 94 baru kerja. Tu masuk college. Oh yes yes. Gaze into the enchanted mirror. Wah, ni dia punya mirror. Jom. Do you see some information? Video okay. Tak video dan gambar. Oh, Okay. Weh, tempat ni lah yang inspired Dragon Alley. Sorry, tekuk hidung. apa? Dragon Alley. Dragon Alley. Dekat Harry Potter. Atas semua macam Lah beratur pula. Malas. betul-betul ni. Ni yang macam yang Harry Potter beli tu. Dia punya tu. Sarah, Kak Long ambil kan? Tak, kan pakai phone. Ara. Okay. Okay dia orang. Okay. Okay, 1. Sekejap, 1, 2, 3. Lagi. Lepas tu saya nak buat video. Dah tu belum? Dah. Nah, saya pergi mana ke? Mana tak nampak sini sini. Sudah sini. Dia nampak belakang. Okay. Kat sini lawa. Okay. Tengok okey. Ni tengok ni. Shoot. My aunties kan datang sini tengok bunga. Yes. Oh, tapi I want to ambil bunga. Beza dengan ni. Kat Harry Potter tu. Harry Potter. Dan Ni
kiri tu orang kanan. Tersama je tembus. Oh, bestnya. 12 of us. Separately, yes. Panas. Makan nasi weh. Bagi tenaga. Lah. Kembunan ni apa? 7.5. Okey lah. Chicken tikka masala with fries berapa? Berapa kan? 8 RM8 pusing. Dah cakap baik-baik lah. Awak beri pipe kat masjid tu. Sekali ada. Tapi Kak Rashid. Terima kasih Pak Sana. Nanti ada betul idea. Semua ada. Kau nak ada ni tak? Aku nak berak. Okey. Kenapa? Korang ada apa ni? Aku ada chicken tikka. Chicken tikka masala, chicken kebab. Kak Long apa? Tikka masala juga. Kak Long same like Abria boleh try biryani. Biryani dia kosong tau, tak ada kuah. Biryani kosong, tak ada kuah. Tapi sedap je. Syubi lah. Chicken anu, biryani kan tahu. Dia kena anu. Kecuali bawah lagi. itu biryani. Dia tadi dengan nasi lah kan? Yang kalau dia rice tu ada nasi. Ajar. Jangan tutup aku ni kamera. Buat ni cakap bola. Guna juga ada. Tak tahu. Ada sayur. Enggak mana yang nak makan ni? Apa yang nak makan? Mana chicken kebab? Ada chicken kebab with fries. Ada chicken tikka masala with fries. Tengok macam Kenapa tak bawah? mana yang tahu medium dry ke guna. Kalau tak sedap. Semua medium pedas kecuali yang tak pedas. Yang betul-betul memang tak pedas sangat adalah tikka masala dengan roti asam. Mana guna vegetable ke? Ras. Mana vegetarian? Nampak tu betul. Tapi ambil itu. Bagi dia ambil order dulu. Bawah ni dia. Sama tu dapur. Dia siap order kita dah ni. Order lagi lah. Sama je ada. Ya. Dah itu mungkin open. Mana nak tu? Nak dah. Mati order tu tadi guna. Oh, bawah tu ni buffet. Chicken guna vegetable and rice. Order lagi. Ya, nak Boleh je. chicken korma. Tak order lagi boleh je. Chicken korma with rice. Ada sini je. Mau nasi korma. Sorry. Chicken kebab with rice. Satu order. Chicken kebab with rice. Satu. Kita kongsi. Masuk. Apa ajar order? Ajar yang ni. Baca tau. Satu tu ni mana Chicken. kan dari bawah. Tapi bila dia order ni dah mati kan? Mana yang ajar? Macam mana? Oh, shit kebab with rice. Orang kat bawah tadi masa aku tengah minum sekali. Tadi dia tu dia bawah nasi sama ke? Is it the same store? The downstairs and upstairs. Okay, masuk nak apa? Sama je. Because sorry, we're confused. There be another mosque kitchen as well here, is it? There is one, but it's in Nicholson Street. Understand. Okay. This one is connected, it belongs to the mosque. Understand. Because we park at Nicholson Square, and then my friend suggested the one at the mosque. So this is the one. This is the original. The original. Okay. Here was the mosque Okay, I before. understand. Yeah. Okay. Yes. Betul kan? Masuk nak apa? So sama je. Sudah Hidayah. Mau tanya. Abang nak apa? Order je lah. Chicken tadi? Ha. Kenyang juga. Makan dua. Dua orang lah. Makan sikit. Habis. Macam biasa lah tapak. Aduh dah. I know. What is it? Plain chicken curry. Oh, plain chicken curry. Yeah, it's special. They special. It's a little bit Yang ajar order tu. Ini chicken kebab with rice. So this one is a guna. But if you like spicy, and the lamb is very good. Yeah, this one is chicken curry. Tunggu tak dia curry yang biasa. Yang ini yang tidak kurang
masak kari. It's a curry. Piyazan ni pun curry juga, special curry lah macam tu. So maksudnya Ni ada sayur. itu kebab lah. Nak kebab macam sikit kebab. Afika Rashida datang kan? Pika ambil satu bunga tu. Pika ambil satu bunga tu. Yang nanti kita buat ni. Boleh tak air mineral depan tu ke tepi? Kau kena buka ni, Faiz. Macam mana ni? Tak macam mana? Apa ni? Nak Okay. Tak, ini orang nak add. tak ada yang Dulu dah cantik luar. kan? Yang jom masjid. Okey. Dua. hidup. Tak mau. Okay, macam mana? Iba pronto. RM50. Sebabnya kambing. Sebab sedap. Kambing. Bagi aku rasa satu je. Bukan dia punya kuah. Apa? Ambil je. Oh, Kau pegang tak? Bagi aku fikir. Sekejap. Aku rasa dulu. sedap. Sedap. Sedap hangat. Nak dia punya apa ya? Teka. Kan? Mana sedap sangat. Tikar masalah. Apa kat nombornya? Tikar masalah. Tapi kapnya. Sedap hangat. Dia macam butter chicken sikit. Tikar sedap. Ada tikar sedap. Ambil betul. Jangan. Sebab aku nak mengambil kan? Sebab betul lah saya kambing tu terlalu kuat. Kan? Aku nak kambing yang grill tu. Rasa macam tu je. Rasa tak boleh? Kau boleh? Tak nak lah. Tak nak? Tak nak yang tu. Dia nak tikar tapi kita tak nak. Nah, dia rasa apa? Nah, ambil kat ni. Ya, nak rasa pun tak rasa pun ni. Boleh ambil ya. Lepas ni boleh pegangan tenang sebab masing-masing dah rasa. Kita nak rasa piazza pula. Benda tak boleh rasa piazza. Lui tak nak ni rasa ni. Korma. Nanti jap. Wah, kala kurma. Nak rasa mati tak kan? Punya sedap. Tak rasa kurma sangat. Dia sebenarnya macam buttermilk. Oh, benih lah buttermilk weh. Dah lah dia punya rupa. Mati pun sedap. Ni buna yang sedap buna. Saya suka yang punya. Ini kurma. Mati punya yang kamera. Pedas dah mati. Pedas sikit. Nak, jap. Siapa nak buat ni? Saya nak. Sikit gas sikit. Oh, buna. Matinya sedap dah pedas sikit. Tapi saya suka yang Yang warna ni apa benda? Kentang sebab dia ada vegetable and chicken. Susu. Ya. Letak ni. Okey, Perfect. kentang. Oh, kentang. Apa dia bagi kat kebab dia Garfu? Ni chicken buna. Kebab ke? Dia potong. Kita buat kau paling boleh. Ni paling on. Matanya. Tak, tapi bukan mak teh. Dia cakap tadi dia lentil tu tak suka. Ya, betul tak suka. Masalahnya mak teh sedap. Sedap. Yang paling sedap sambal bila semua. Ui, macam mana? Tingkah. Kita beli strawberry. Lepas tu macam ni. Kita pergilah. Kita pula bawa family kita. Tapi yang bantal gatal ada punya angin tu. Yang bantal kat kereta tu sampai sekarang. Semua racun sebenarnya. Dia kata. Yang racun saya tu.
Mak Su cerita. Kak Nur ni suka cacing ni. Ha? Sorry, Kak On cakap ini kita lalu Edinburgh University punya area. Memang kat tengah bandar. Dia boleh letakkan sementara lah. Dia orang sanggup guna nama tu. One Direction. Dia nak straight. Ni dia punya. Tak, bukan ada. Biar nak tengok ni jalan. Scotland memang macam ni dia punya. Mana sebab pokok ni mana. Itulah kalau kita dapat pergi 2 minggu, lama. Boleh hiking hari ni, esok jalan. Dekat sini macam ni bau orang Melayu ada. Dulu dia kuli, sekarang dia orang kaya. Oh, kita banyak dekat Liverpool. Betul. Apa pelayar kan? Layar kapal. Kerja kapal klasik. Lepas tu Alah, tengok cerita yang ombak. Apa? Ombak? Apa ya? Cerita tu yang dulu Pakcik Nemat tapi dia Bukan Ombak datang Rindu. daripada ni. Alah, yang dia. Atuk pelayar ni. Ya. Suruh tambah bawah negara tahu. Lepas tu dia kahwin, tinggal lah bini dia kat sini. Siapa dia? Atuk Mak yang mana? Atuk. Pakcik Nemat itu. Mat buat dia pada rumah. Oh. Ni kanan cantik pula. Ya, rumah-rumah kat sini cantik. Lah ni kan malam garang nak mandi kan air tak patah sikit. Tak apa, dia tanam pokok lain ke tu. Dia kau lah. Tahu lah. Canola lah, Umi. Kuning. Kalau lagi dekat tu tahu. Bunga-bunga. Bini. Mana ada dia tanam lain yang kuning. Tak, ni lain tu. Boleh jauh Dia lain. macam itu. Dia punya bukan tu padang. Inilah Pak Su punya interest. Kambing-kambing. Su nampak. Hari ni mendung petang. Mana nak layak? Tengok ni, kiri macam mana dia ni. Dia siram. Dia mana guna tenaga lah. Lalu Newcastle tu tepi laut. Jadinya pukul 10 baru sampai. Sorry sekejap sejuk. Laut dia. Kalau ada laut dia mana ada bangunan. Bangun hijau dia. Laut dia nampak. Ya mati. Kentong. Sebab tengah musim sejuk. Nampak boleh. Kalau nak share macam drama je aku nampak macam kat Tanjung. Tu Newcastle 85. Bini-bini ni bukan nampak bini-bini Cantik. macam patung dia duduk. Macam kat macam ular.
Aduh. Boleh lah Pak. Tak apalah, kita tengok je lah. Kuda tak biasa lah. Aisyah masa kecil ingat adik? Yang pergi rumah adik, lepas tu rumah alam tu kan. Kan air tiba pelepam, boom je. Mana? Lepas. Dah lepas dah. Betul lah ya. Dekat sini apa-apa je lah Kak Long punya ni. Sebab tak habis-habis. Rekod tu, rekod tu. Rekod tu. Nampak? Wow. Lawa kan? Tapi Cik ni macam tak sebesar yang dia kat Australia. Betul-betul, Australia lagi besar. Kan? Tengok kan? Cina pun dia kecil tau sebenarnya. China tu dalam laut. Apa yang kecilnya? Yang buat tak ada kawan. Lah tak tahulah dapat apa. Tak dapat lah RM1. RM1 dah. Halo. Kita dekat mana ni? Tak tahu. Dekat Newcastle. Oh ya. Kafe ni nampak lah. Kafe. Tapi tak buka. Kafe ni kalau dalam cerita tu kan, cerita movie. Ni kafe yang horror. Tak ada orang. Tak ada orang tu. Lepas tu tiba-tiba ada laundry. Aku dah tu boleh masuk. Okay, laundry. Korang boleh buat, boleh consider business laundry dekat petrol station. Okay. Lokal kita kat sini tengah minum kopi di tepi sawah. Itulah. Boleh sejuk lah. Nak tukar kerja? Kita orang makan sikit-sikit. Yang penting lagi satu. Kau tahu Mak Su? Dia nak tunjuk bukti yang dia tertidur kan. Dia keluar pergi toilet tadi, dia bawa benda lah tu. Yang kat leher tu. Lupa dah. Macam mana orang lain boleh potong kita? Tak perasan. Kan ada beli ni. Oh, tadi nampak. En route to London. Sampai jadi Lepas semua tengah tengok ni. Semua tengah anti-social.
pakai colour putih? Pagi tadi keluar saya rasa semua pakai colour ni. Tak, kita bukan nak chicken. Kita nak daging. Kat kedai kebab yang paling fancy. Bukan meat tau, meat sama-sama. Si ada chandelier. Meat sama-sama. Korang macam ni, kalau order si kebab tu dapat daging je. Kita kena beli kebab roll, baru dapat roti dia. Tadi saya betul-betul tak? Saya order chicken betul. Tunjuk sini je kan. Samosa dia memang rasa ni Siapa kari? Kari pap. Nah, samosa. Awak pun beli saus satu. Saus satu betul. Tak. Keluarga Malaysia. Macam pelarian. Malaysia good. Kan? Pemustafiran. Semoga rahmati Allah. Amin. Korang pandang sini korang. Satu, dua. Okey. Sebelum tak ada buah je lah. Sebab kan belum, Ya. bagus dia cakap. Sempat lah. Betul orang London. Betul, ya terkejut. Tadi bunyi go. Macam ni kita dia. Ya weh. RM Malaysia. Tabung haji punya tu. Tabung haji? Tak lah. Oh. Belum lah. Oh, belum lagi. Jom.
Weh, korang terus pergi tempat Harrods. Yang luxury ni tak payah tengok. Kalau orang lain nak, kena share juga. Ayo. Ikan. Weh, tengok. Tebal dia kan coklat. Tu bungkus berapa? 116. Satu. Ada tak? Rasa? Bagi aku simpan. No.